Guys, korang nak cari homestay tengah Padang Melaka, ada swimming pool, ada wifi, gimana-mana jalan kaki je. Satu malam weekday 200, weekend 300. Ada 4 kabin. Satu kabin ni boleh muat 4 orang. So dalam satu kabin ni ada 2 queen bed. 2 atas, 2 bawah. Kemudahannya pun lengkap. Siap ada TV, siap ada wifi lagi. Nampak kabin ni macam kecil je kan. Tapi siap ada almari tau. Dalam almari ni ada bantal lebih. Peralatan memasak tak ada, tapi ada toaster, ada water heater. Bilik air dia ada satu dekat bawah. Bilik air dia pun besar. Lepas tu dalam bilik air dia siap ada mural lagi. Setiap kabin tu semua berbeza-beza dia punya design. Daripada atas ni pula boleh nampak luar. Dekat atas ni juga ada queen bed. Untuk tidur je lah. Untuk keseluruhan tempat ni ada 4 kabin. Dan setiap kabin ada design mural dia tersendiri. Yang ni diorang cakap kalau ambil 4 kabin ada diskaun tau. Yang ni bergantung kat jadual lah. Kira okey lah kan. Sebab yang ni betul-betul dekat tengah bandar. Kalau nak pergi Melaka Raya jalan kaki 3 minit je. Kalau nak pergi Datang Pahlawan 15 minit dah sampai. Yang ni korang boleh search Angeh Cabin. Yang ni baru je buka. Private parking tak ada, tapi public parking kat sini banyak. Dan masuk dia ni betul-betul dekat depan kuil lah. Dekat Jalan Peraya. Masuk dekat Saturday Ice Cafe ni. Lepas tu terus je, tak sampai seminit macam tu akan jumpa dah Angeh Cabin. Apa-apa korang roger nombor dekat bawah. You jangan lupa like dan share.